Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita peluang untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh kemuliaan dan keberkatan. Ramadan adalah bulan yang istimewa di mana Allah membuka seluas-luasnya pintu rahmat dan keampunan kepada hamba-hambanya. Kawan-kawan, tahu tak pintu neraka ditutup serapatnya dan pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Di bulan ini juga, amalan kita dilipat gandakan pahalanya. Dan setiap doa yang kita panjatkan akan didengarkan olehnya. Banyakkan berdoa tahu bulan ni. Minta juga keampunan buat seluruh muslimin dan muslimat. Mari kita lihat bersama kemuliaan bulan Ramadan. Antaranya, bulan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai panduan hidup bagi umat manusia. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jangan lupa 18 Mei ini hari nuzul Al-Quran tahu kawan-kawan. Selain itu, Ramadan mengandungi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar. Malam yang mulia ini menjadi peluang bagi kita untuk memohon keampunan, beribadah dan penuh keikhlasan dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hadiah paling bermakna buat umat Islam. Kawan-kawan boleh buat solat sunat seperti solat hajat, solat taubat ataupun solat tahajud. Bulan Ramadan juga adalah masa untuk kita melatih diri menjadi lebih sabar, bersyukur dan peduli terhadap orang lain. Dengan berpuasa, kita bukan sahaja menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dan membentuk peribadi yang lebih bertakwa. Mula bagaimana kesusahan hamba-hamba yang dalam kesusahan tidak cukup makan, kita kena bersyukur tahu kawan-kawan. Kita buka puasa meja penuh dengan makanan kan. Alhamdulillah. Semoga Ramadan kali ini membawa rahmat, keampunan dan keberkatan kepada kita semua. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan memperbanyakkan amalan kebaikan, meningkatkan hubungan dengan Allah terbaik. Jangan sama saja macam tahun lebih. Tahun ini kita buat istimewa sikit amalannya ya. Wallahualam. Salam Ramadan dari saya Arman Naufal bin Muhammad Syazad dari Enam Progresif.